sebagai seorang sportsman ataupun Tapi you kan sportswoman. berhenti bola. Kemon lah. You jangan menganjing I. Dilarang menganjing I. Soalan dia. You ni kan main gitar kan. Ting. Apa soalan? Soalan dia. Apa soalan dia? Soalan dia. Kenapa you suka letak ais lah? Oh, pasal ais ni. You ni apa suspend je soalan dia. Ni ais ni sebenarnya kalau untuk seorang atlet, tak kisahlah sukan apa pun kita main, kecederaan tu tak akan lepas daripada kita sebagai seorang sportsman ataupun Tapi you kan sportswoman. berhenti bola. Kemon lah. You ingat I ni bersukan ni tak semesti. You jangan menganjing I. Dilarang menganjing I. Okay? Dilarang menganjing Okay? So dalam kehidupan ni ataupun dalam sukan sebenarnya, tak kisah sukan apa pun kita main, kita takkan lepas daripada kecederaan. I tak tahulah kalau